Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. China pernah menjual inisiatif Jalur dan Laluan, BRI, kepada dunia sebagai satu visi indah untuk kesejahteraan global. Beijing mengatakan ia akan membantu negara-negara miskin membangun, menuju ke arah komuniti berkongsi nasib manusia. Namun kini, pelan besar itu ibarat janji manis kosong, sedang hancur sedikit demi sedikit. Afrika penuh dengan projek-projek terbengkalai, Asia dibebani hutang, dan gelombang protes marak dari Pakistan hingga Ecuador. Hakikat sebenarnya jauh lebih gelap. Parti Komunis China tidak pernah menjalankan kebajikan. Ini adalah rancangan penjajahan politik global yang dirancang dengan teliti. Ia cuma menggantikan peluru dengan hutang. Mereka mahu menguasai dunia. Dan satu jalur dan laluan, inilah senjata mereka. Slogan indah, perangkap hutang. Inti pelan ini adalah menggunakan hutang untuk memerangkap negara-negara, menjadikan mereka terjerat dalam krisis ekonomi yang mustahil dilepaskan. Pertama, Sri Lanka, pelabuhan jadi tebusan. Sri Lanka meminjam lebih 1.5 bilion dolar Amerika daripada China untuk membina pelabuhan Hambantota. Akhirnya, projek itu gagal menjana keuntungan. Kerajaan Sri Lanka terpaksa menyerahkan pelabuhan tersebut kepada syarikat milik kerajaan China melalui pajakan selama 99 tahun. Ini bukan kerjasama, ini penjajahan ekonomi. Pelabuhan itu terletak berhampiran laluan perdagangan paling sibuk di Lautan Hindi dan mempunyai kepentingan strategik ketenteraan. PKC sedang meniru sejarah penjajahan, cuma kali ini dengan perangkap hutang menggantikan meriam. Kedua, Zambia, lapangan terbang dan lombong digadai. Zambia meminjam berbilion dolar daripada China untuk membina jalan raya dan lapangan terbang. Akibat gagal membayar hutang, negara itu hampir kehilangan kawalan ke atas lapangan terbang nasionalnya. Lebih mengejutkan, demi untuk membayar hutang, Zambia terpaksa menjual lombong tembaganya kepada pihak China. PKC bukan sahaja mahu tanah anda, mereka mahu sumber asli anda. Ketiga, Montenegro, lebuh raya menuju hutan. Montenegro, sebuah negara kecil dengan hanya ratusan ribu penduduk, meminjam 1 bilion dolar Amerika dari China untuk membina lebuh raya. Tetapi kos melambung, dan lebuh raya itu berakhir di kawasan pergunungan terpencil tanpa sambungan. Kini jalan ini menjadi jalan yang termahal di dunia, dan Montenegro menghadapi kesukaran membayar hutangnya, oleh itu, ia berkemungkinan dimanipulasi oleh PKC. Ini bukan kerjasama, ini penjajahan moden berselindung di sebalik pelaburan. Keempat, Malaysia, projek rel berkos tinggi. Di Malaysia, projek laluan rel Pantai Timur, ECRL, yang dibiayai China mengundang kontroversi besar. Kos asal projek itu dilaporkan mencecah lebih 65 bilion ringgit. Satu angka yang luar biasa besar berbanding manfaat sebenar kepada ekonomi tempatan. Setelah kerajaan bertukar, kontrak terpaksa dirunding semula. Kosnya akhirnya dikurangkan, tetapi Malaysia sudah pun terjerat. Kenapa kos asal begitu tinggi? Kerana sebahagian besar kontrak, bahan binaan, dan tenaga kerja datang dari China, bukannya tempatan. Wang mengalir balik China, tetapi hutang ditinggalkan kepada rakyat Malaysia. Ini bukan pelaburan, ini perangkap hutang. Inilah taktik biasa PKC, membebankan anda dengan hutang yang berat. Akhirnya menukar hutang itu menjadi pengaruh ke atas kedaulatan negara anda. Dan ini bukan berlaku di Malaysia sahaja. Di Afrika, banyak hospital dan bangunan kerajaan yang dibina oleh China terbiar kosong bertahun-tahun. Bukan kerana tiada orang mahu gunakan, tetapi kerana kos penyelenggaraan terlalu tinggi atau tiada kemudahan asas yang mencukupi untuk berfungsi dengan baik. Projek-projek ini sejak awal lagi bukan untuk kebaikan rakyat tempatan, tetapi untuk mencipta kejayaan palsu yang boleh dipamerkan oleh PKC kepada dunia. Selain hutang, PKC lebih licik dalam satu perkara, menggunakan sumber negara membangun untuk memperkayakan industri mereka sendiri. Kelima, Indonesia, lombong nikel, sungai beracun. Di Indonesia, PKC melabur besar-besaran dalam industri perlombongan nikel kononnya untuk membangunkan industri bateri kenderaan elektrik. Realitinya, hutan dibakar, sungai dicemari logam berat, penduduk tempatan dihalau dari kampung halaman. Keuntungan dibawa pulang ke China, Indonesia tinggal kerosakan.
Yang kaya adalah syarikat-syarikat China, yang menderita adalah rakyat tempatan. Keenam, Myanmar, empangan, kampung tenggelam. Di Myanmar, projek empangan yang dibiayai oleh China membawa malapetaka kepada rakyat tempatan. Empangan Swar Creek pecah pada 2018, menenggelamkan puluhan kampung dan memaksa lebih 10,000 orang menjadi pelarian. Yang paling menyakitkan, empangan Nison tanah dirampas, sungai warisan musnah, tetapi elektrik yang dijana bukan untuk Myanmar, sebaliknya dihantar ke Yunnan China. Tanah anda, sumber anda, tapi hasilnya untuk mereka. Ketujuh, Pakistan, pelabuhan jadi pangkalan tentera. Di Pakistan, pelabuhan Gwadar kononnya dibina untuk perdagangan, tetapi laporan pelbagai badan pemikir antarabangsa mendedahkan bahawa pelabuhan ini digunakan oleh tentera laut China sebagai pangkalan logistik. Pada masa depan, ia mungkin menjadi pangkalan tentera penuh. Ini bermaksud, kapal perang China boleh sampai terus ke Lautan Hindi, betul-betul di depan mata India. Ke-8. Djibouti, pangkalan tentera China di Afrika. Di Afrika, China membina satu-satunya pangkalan tentera luar negaranya di Djibouti. Nama di atas kertas, melindungi keselamatan perdagangan. Hakikatnya, PKC sedang membina jaringan ketenteraan global, dari Laut China Selatan ke Lautan Hindi hingga ke Tanduk Afrika. BRI hanyalah selimut menutupi rancangan ketenteraan sebenar. Penjajahan digital, kawalan data, kawalan dunia. Apabila projek infrastruktur tradisional mula dikritik, PKC menukar taktik. Kini, jalur digital pula menjadi senjata seterusnya. PKC beralih kepada promosi teknologi digital, tenaga suria, dan pembinaan 5G. Inilah cara kawalan yang jauh lebih licik dan lebih berbahaya. Penembusan 5G. China menggunakan inisiatif Belt and Road untuk mengekspor teknologi 5G Huawei ke Afrika dan Asia Tenggara. Ini bukan sekadar infrastruktur komunikasi biasa, ini adalah pintu belakang risikan. Apabila mereka menguasai data dan sistem komunikasi sesebuah negara, berapa banyak lagi kedaulatan yang tinggal untuk negara itu? Pusat data dan sistem pengawasan. Banyak projek bandar pintar dan pusat data yang dibina oleh China sebenarnya dipenuhi dengan perisian pengintipan dan pengecaman wajah buatan China. Ini bukan sekadar kerjasama ekonomi biasa, ini adalah penjajahan digital. Suatu taktik penjajahan baru yang tidak disedari oleh orang. Namun kini, semakin banyak negara mula sedar. Itali, satu-satunya negara G7 yang menyertai BRI, kini sudah mengumumkan keluar. Perdana Menteri Itali menyebut penyertaan itu sebagai kesilapan besar. Kenya, kerajaan baharu Kenya mula menyiasat kontrak gelap dengan China. Pakistan, rakyat mula berarak di jalanan, menuntut semula hak ke atas pelabuhan Gwadar. Amerika Syarikat memperkenalkan Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII, manakala EU melancarkan Global Gateway untuk melawan pengaruh China. Ini bukan sekadar persaingan ekonomi, ini adalah pertempuran hidup atau mati antara dunia bebas dan rejim diktator Parti Komunis China, yang akan menentukan masa depan umat manusia. Satu jalur, 1000 perangkap. 10 tahun berlalu, BRI kelihatan seperti gagal di permukaan. Tetapi jangan tertipu. CCP hanya mengubah strategi, lebih tersembunyi, lebih licik, lebih tepat sasaran. Perangkap hutang masih wujud, cuma berwajah mesra, rampasan sumber tetap berterusan, cuma berselindung di sebalik slogan hijau, rancangan ketenteraan tetap berjalan, cuma lebih senyap, penjajahan digital pula baru bermula. Ini bukan sekadar inisiatif ekonomi, ini peperangan global gaya baharu. Anda mungkin tidak mendengar bunyi senapang, tetapi kedaulatan negara sedang dirobek satu persatu melalui kontrak yang kelihatan sah di atas kertas. Dunia sedang dimanipulasi oleh Parti Komunis China secara senyap, dan apabila kita sedar, segalanya mungkin sudah terlambat. Baiklah, inilah cerita yang saya ingin syarikan hari ini. Harap jangan lupa berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.